baru nak keluar geng. Besar geng. Dia bagi penangan air garam ni. Dapatlah satu ni satu. Ni satu je. Dia bagi. Ni baru buat lubang. Keluar. Dia keluar terus. Penangan air garam ni. Dia baru nak buat lubang. Dia bagi. Oi. Tangkap. Buang ini lah. Pasir buat. Selamat petang dan salam sejahtera geng. Berjumpa lagi geng di Jamal Hunter Channel geng. Petang ni seperti biasa kita turun ke pantai. Kita menuju ke tengah ni geng. Nampaknya kita nak mencari pepahat lagi lah di musim ni. Musim ni air pasang besar 3.3 meter geng. Air paras tinggi dia. Ni paling tinggi lah. Kita cuba mencari pepahat di atas sana. Kali ni kita berada di spot Tokon Biru geng. Ada kereta di sini lah. Kita menggunakan seperti biasalah, kita menggunakan air dibancuh air garam. Dengan ni lah. Dua je barang yang kita bawa geng. Okey, kita menuju di atas sana lagi. Okey, hari ni cuaca pun cantik, padu. Memang panas. Dah boleh lah kita menuju di sana. Mudahan ada rezeki lah untuk mencari pepahat di waktu air besar ni geng. 3.3. Okey, jom kita menuju sana. Okey geng, kita jumpa dah satu lah. Okey, sini geng. Ni lubang ni. Lubangnya kita bagi. Mancuk lah. Bagi sekali rasa. Memang padu punya. Tengok lambat dia keluar ni. Ada. Degil dia. Lambat. Dalam kan. Dalam. Pasir lembut lagi memang macam tu. Dia agak bila kena air garam memang agak lambat sikit lah. Sebab dia basah lagi. Dah pengsan terus. Alah. Masuk dalam balik. Dia tersedar lagi bila kita sentuh dia. Dah dalam betul lah. Tak apalah. Cari yang lain ni. Jumpa satu. Okey. Baru nak keluar geng. Besar geng. Dia bagi penangan air garam ni. Dapatlah satu. Besar geng. Padu. Padu. Cari lagi. Air baru surut lagi. Sebab air baru surut, dia pasir agak basah-basah lagi. Memang agak suka sikit lah. Dia belum keluar lagi mata dia. Kita usaha lagi. Baru dapat satu. Cari lagi di sini. Okey. Muncul satu lagi. Ada tu. Ada. Pahat. Dia mata dia tak nampak lagi lah. Baru-baru lagi. Tarik. Dia baru pengsan. Besar. Baru dua. Kita cari. Jarang-jarang geng. Tak nampak lagi lah. Dia belum nampak lagi. Air baru surut. Jadi dia baru keluarkan mata lagi geng. Kita masih cari je lagi. Okey, jumpa satu. Baru nak keluar lubang dia. Baru buat lubang. Mancut dia. Baru nak buat dia punya lubang geng. Dah keluar dah. Angkat dia. Baru nak buat lubang dia geng.
Sebab di pasir belum kering lagi. Memang macam ni. Tak nampak lagi dia punya lubang. Kita betul-betul cari betul baru boleh nampak lah. Tengok fokus betul, tengok lubang dia pun ataupun lubang bulat lah. Ha, ni satu. Ni satu ni. Ha. Tengok seperti ni. Kita pagi. Dia baru buat lubang. Ha. Keluar kan. Tengok. Dia keluar terus. Penangan air garam ni memang dia cepat keluar lah. Cari lagi. Air baru situ lagi. Ha. Ni satu. Ni satu ni. Dia baru nak buat lubang. Ha. Kita bagi. Ha. Nanti dia memancut dah. Oi, oi. Tengok. Memancut dia, geng. Dia baru lagi. Baru keluar sikit. Kita dah bagi. Memang agak sukar sikit lah. Sebab dia ada air lagi. Ada air lagi di dalam ni. Yang susah sikit. Tengok boleh keluar lagi tak. Kita dah korek. Dia mungkin boleh keluar lagi lah. Tengok. Dah separuh. Masuk lagi. Tangkap. Ni. Okey. Di tanah ni dia agak lembik sikit. Dia masih basah, memang payah ke. Kita pergi ke sebelah tu pula. Jumpa satu lagi. Ni seperti ni lubangnya. Kita bagi. Dia buang air yang kita letak. Kita bagi lagi. Tak nak dia ada air lagi. Memang susah sikit. Lama sikit lah nak keluar. Sebab di pasir ni tengok masih basah lagi. Dia ada ni. Dia pasir ni kering. Susah. Bagi lagi. Dia nak tak keluar. Tak keluar lagi, geng. Keluar juga akhirnya. Kita dah korek. Separuh lah dia keluar. Dia penangan. Masuk lagi dia. Bagi banyak sikit. Usah dia, geng. Dia pasir lembut lagi. Makin ke dalam. Dia pengsan kat dalam pula. Kita bantu lah tarik. Okey. Dapat satu, geng. Ya. Pasir lembut lagi. Dia tunggu lejap lagi. Atas ni lah. Kita cari kat atas ni. Dapat satu. Jumpa lagi satu ni. Ni lubang ni, geng. Mancut. Keluar dia. Dapat lagi. Ni pun satu. Ni pun satu. Tendang. Tak tendang dia. Keluar dia, geng. Ambil dia. Ada barang. Ada, geng. Ni satu. Ni satu. Dia baru nak buat lubang. Kita bagi. Ada kan. Dia dah tenang air tu. Tolak tu. Tolak pasir tu. Kita bagi lagi. Dekil. Berhenti dia, geng. Pengsan dalam ke? Dah ada dah. Berhenti separuh je. Cari. Ni pun dia nampak cantik. Lubang-lubang dia cantik, geng. Dia pasal macam ni lah. Cantik sikit.
dah nampak kering. Ada lah. Ni. Ini dia. Bagi penuh sikit. Tunggu. Tengok. Keluar dia. Keluar lagi. Keluar terus. Ni tak tahu. Macam ya. Ya juga geng. Ambil. Oi, kuat. Uyo. No, tekan betul geng. Jangan putus. Ini satu. Oi, ada 3. Ini besar geng. Ini kecil sikit. Kita bagi yang kecil ni. Bagi penuh. Yang ni bagi penuh. Ada tak keluar? Tunggulah kejap. Tak ada geng. Degil dia. Keluar juga. Tendang. Masih tendang lah. Ni degil. Ni dah separuh geng. Ni dah separuh. Ni pun keluar. 2. Okey. Tak besar lah. Dah keluar. Oi, mancut. Okey. Kira ada ni geng. Kira ada ni. Cuaca dengan panasnya memang padu lah. Lubang je ni bukan ni. Dia cantik sikit lubang. Dapat satu. Ni lubang ni. Dekil dia. Yes. Tak nak keluar lagi. Ada. Lambat. Lambat bertindak sebab air baru lagi kan. Macam ni lah. Kalau dia betul-betul kering, cepat. Tengok. Nak kena tunggu lah. Tunggu dia. Ni lah. Ni lubang dia. Tapi kadang dekil. Tak nak keluar dia. Ni keluar. Yang ni keluar kan. Dia dah separuh ni. Nampak ni. Ada yang senang-senang, ada yang susah-susah. Dapat lagi. Sahabat kita kat sana. Ada sahabat kita cari juga. Sama-sama lah. Ni. Senyap. Tak nak keluar ke. Degil. Degil dia. Tak memancut. Dah pengsan. Allah. Dah nampak tadi. Separuh dah masuk balik. Ini satu. Nak keluar dia. Ni keluar. Laju dia keluar. Ada yang degil. Degil juga. Tak keluar. Tak keluar. Paruh je ni.
Dah nampak ni. Dah pengsan lah. Angkat dia. Okey. Dapat. Ni satu. Satu lagi. Keluar dia. Keluar dia, geng. Dah pengsan dalam ni. Sekarang kita terlebih bagi. Dah pengsan dalam. Dah pengsan dia, geng. Ada? Dah pengsan di dalam. Di dalam dia dah pengsan. Dua, geng. Satu. Dua. Sini. Sini satu. Dan sini satu. Di manakah keluar ni? Ada satu, ada dua. Tengok. Ada tak keluar? Tak keluar dia. Sana keluar dulu, geng. Yang sana keluar dulu. Dah separuh dah. Tu. Yang ni tak keluar. Yang ni dah keluar. Angkat yang ni. Pecah. Yang ni separuh je kot. Separuh je. Dah nampak ni. Dah pengsan. Api nak tarik dia tu. Uish. Kalau nak cari ni, cuaca yang langit biru je ni, bolehlah cari ni. Sebab dia panas. Panas dia akan keluar, geng. Dia akan, mata dia banyak lubang-lubang dia. Ni satu, ni kecil ni. Tak nak dia. Kita cari yang senang sikit. Yang senang-senang saja. Okey, jumpa lagi. Syukur lah, geng. Ada juga hasil ni. Boleh tahan lah. Ni satu. Kita bergerak di sana. Bawa ke sana. Cantik. Air pasang besar ni memang padu lah. Kita mencari pahat memang cantik. Sebab dia surut paling jauh, geng. Tengok ni. Kita dah bubur ni. Dah keluar. Ada ni. Banyak lubang ni. Dah ada juga, geng. Dah ada dah. Hampir-hampir setengah badi lah. Kita cari. Ada, geng. Jauh-jauh ada satu. Hampir tetap ada hasilnya lah, geng. Ni beting ni memang tak pernah kita carilah. Sebab kita cari situ je. Ini air betul-betul surut. Jauh lah. Boleh lah kita cari di sini. Dapat satu lagi. Lubang. Banyak lubang ni. Menendang dia dalam. Dah keluar lah. Ni. Keluar terus. Pasir macam ni lah. Pasir macam ni. Cantik macam ni. Senang sikit, geng. Kita cari-cari lubang dia. Memang ada lah. Jauh pun dah nampak lubang ni. Pasir dia pun cantik. Tak ada kotor. Ni satu ni. Lambat sikit lah dia nak keluar. Cuma dia nak bagi perasa dulu. Kalau dia dah tak tahan, baru dia keluar. Tengok sampai sana kita cari tadi. Ni dah keluar. Keluar habis ni, geng. Jatuh bunyi. Cantik.
Pasir pun cantik. Okey. Ya geng. Bayangkan geng, lubang dia sebesar ni geng. Nampak sebesar ni. Kita bagi. Penuh kan? Biarkan je. Dia akan tenang balik tu. Pengsan dia. Tak nak dia. Tak nak keluar dia geng. Dia kat dalam. Dah pengsan dah. Pengsan dah pun dia ke dalam. Dah pengsan dah. Mana taknya dia bagi air masin. Ni pun tengok lubang ni. Wow, besar betul. Dah kat sini dah. Dah separuh ke. Cuma dia tak menendang je. Okey. Ini pun ada. Lubang ni. Banyak. Dia kalau masa panas macam ni, panas-panas cuaca panas macam ni, kering, adalah lubang ni. Separuh je. Separuh je geng. Muda-muda. Okey geng, kita cari dulu lagi. Kita tunjuk pun benda yang sama. Kita cari sampai sana dulu. Okey geng, kita dah sampai ke hujung. Hujung ni lah. Sana pun ada sahabat kita, ada 3 orang. Tahu dia lalu sana, lalu pantai ke sana. Sahabat kita di sana. Masih di hujung. Air surut paling jauh geng. Memang padu lah. Hasil kita pun memang padu-padu lah. Hampir satu badi geng. Ada pahat yang berbeza lah. Ni pahat yang berbeza. Kita masih cari lagi. Tadi kita ada dah berbuka sini. Dia degil. Dia tak nak keluar habis. Dah ke hujung geng. Rezeki hasil kita padu mantap. Padu mantap. Banyak ni. Aku sampai sana tengok. Sana lubang-lubang. Ni satu. Banyak. Kali ni memang rezeki kita lah mencari pepahat di waktu air pasang besar. 3.3 surut jauh geng. Surut jauh sampai sana lah. Kita masih cari lagi lah. Ni pun dah keluar geng. Air garam kita pun hampir-hampir habis. Rezeki kita lah. Biasa tak habis. Ini habis geng. Habis. Ni pun ada lagi. Ni kecil. Ni kecil. Yang ni besar. Lubang dia. Biarkan je. Memancuk keluar. Tengok pepahat yang ni geng. Pepahat yang kecil, pendek tapi cantik. Ada bawah batang tadi kita dapat. Tengok ni. Berkasak nampaknya geng. Berkasak kali ni geng. Jom cari lagi. Panas. Sahabat kita pun relax, berhenti di tepi jalan, berehat dia. Ni pun ada. Cepat, mudah, hampir penuh. Sana ada. Ada 3 orang kat sana. Ni buat dari. Degil. Ada air lagi susah. Ada juga. Ni jenis siput buluh yang pendek lah. Ada air lagi. Ada sekali geng, kita pakai kapur tak jalan. Tak jalan geng. Ni pun ada lagi. Ada yang cepat, ada yang lambat. Biasalah. Kita nak menunggu dia agak lama juga kadang.
Sini pun ada. Banyak. Kita bagi dulu air garam. Sana dah keluar. Sana dah keluar. Ini tak tahu. Lambat. Kadang dia lambat. Banyak geng. Lubang-lubang dia banyak. Sana dua ada 3 orang cari. Degil. Degil dia. Nak korek. Kadang ada. Dalam ni ada tengok. Separuh je. Tak nak keluar habis dia. Kepahat. Ya, panjang. Ini jenis panjang. Yang tadi tunjuk agak pendek tadi. Kat mana? Ni pendek. Cantik. Hampir penuh geng. Rezeki. Ada geng. Banyak. Ni pun satu. Lubang dia. Lagi. Sampai air garam kita dah nak habis. Terkasak betul lah ni. Kira penuh ni. Hampir padi kita hampir penuh. Kira tak nak keluar. Korek. Keluar dia geng. Separuh keluar. Okey. Kita nak berpatah balik ni geng. Kita dah sampai hujung ni lah. Hujung. Tengok. Okey. Kita dah sampai hujung sana. Sahabat kita di sana. Kita berpatah balik ni lah. Okey, kita balik geng. Dengan sahabat kita lah. Sahabat kita pun syukur lah. Ada juga setengah plastik baru. Ada juga rezeki ni. 1,5 plastik juga. Menggunakan garam. Ni tengok. Dia dah dapat tu. Dia tuang betul. Tak ada bancuan air lagi dah. Tengok dia bubuh garam betul. Garam halus. Lepas tu dia bagi air. Lepas tu bancuan bagi air. Lepas tu masuk dalam. Bagi dia masuk dalam. Dia bubuh betul ni. Dia tak bagi air, dia bagi buat bancuan air ke dah. Dia boleh tapi lambat sikit lah. Dia nak bagi air, baru keluar tengok. Memancut. Nasib lah. Bila keluar tak. Kadang dia degil tengok tu. Kalau kata degil. Tapi dah nak keluar tu. Korek je lah. Ada. Dah pengsan tu rasanya. Tak reti. Tak bergerak langsung. Mana nak bergerak? Tu tu dah ada. Dah pingsan. Dia dah pingsan. Dia dah bagi air bubuk garam berapa kilo tu. Berapa gram dah masuk. Habis ya. Dah pingsan. Dapat juga. Dia dah pingsan tu. Degil tu. Lihat tu. Nak keluarkan. Payah nak keluarkan. Dah pecah dalam ni. Ini nak kena pecah juga. Masuk terus. Pecah. Tarik je lah. Dapat belakang jadi lah. Oi. Keluar dia geng. Kepahat. Tapi dah kena kita kepit dah. Memang pecah lah. Sebab dia degil. Kalau dia cantik, keluar cantik. Tengok sahabat kita pun. Lepas sangat lah buat lawuk tu. Lepas lah. Banyak lah ni. Kepahat. Banyak kepahat tu. Saya punya. Yang pendek pun ada lah. Ibu dia. Ini bangsa ni. Ibu dia kan. Ibu dia. Ada berapa batang lah. Banyak. Ada ni. Banyak ni. Ni Tengok air bancuan kita dah habis. Kita terpaksa balik lah. Rezeki pun dah ada geng. Satu ni. Air pun dah pasang. Okey, jom balik. Sahabat kita cari lagi. Dia bubuh lagi garam. Ada garam lagi. Betul-betul lubang dia. Bubuh lagi. Dia bubuh dia lagi. Oi. Ditutup lah. Tutup kan. Hampir. Dah keluar. Dia kan je. Dia macam dia nak tolak pasir ni. Bubuh garam lagi. Tak payah korek je. Bagi dia garam cukup. Oi, pengsan dah. Oi, menggelupur lah. Tengok, dah menggelupur lah.
Dah keluar tu? Mata dah keluar. Ni. Tengok ni besar. Dah pengsan. Mana yang tahu diboboh ni juga. Habis dah. Keras. Ni besar ni. Ni besar ini lah hitam. Padu punya. Okey, kita nak cuci dulu lah geng. Cuci dulu. Cuci sini lah. Okey geng, kita nak balik dan nak cuci lah. Air pun dah pasang. Sahabat kita masih membubuh lagi air garam ni lagi. Ada juga geng, rezeki hasil kita kali ni. Syukur lah. Satu baldi geng. Hampir satu baldi. Rezeki kita. Baru. Besar, banyak. Di waktu air pasang besar ni rezeki kita lah. Air pasang 3.3 meter. Syukur lah geng, ada rezekinya. Kita kemas-kemas balik-balik lah. Kita kali ni mencari bersama sahabat kita, mencari pahat di waktu air pasang besar 3.3 meter. Paling surut jauh lah. Syukur lah geng, ada rezeki geng. Baru sahabat kita pun ada rezekinya. Lepas lah buat lauk ni pun kita dah syukur lah, banyak hasil ni geng. Kita kali ni banyak spesies pun ada. Kita tuang ni lah. Pasir-pasir pun ada lah. Tengok. Kita bagi cuci air. Bagi air. Cuci geng. Ada juga rezekinya. Banyak ni. Melimpah-limpah. Pahat. Nanti masuk balik dalam ni. Ni lah. Ni spesies ni. Ada yang besar, ada yang kecil. Dapat banyak tadi. Banyak ni. Berapa tak tahu, masuk dalam balik tengok. Masuk dalam balik, kita nak cuci, air pun laju. Masuk dalam balik geng. Cepat. Oi, masuk dalam balik. Laju dia pasal balik. Oi. Janganlah, kita nak cari pun susah. Dia masuk dalam balik geng. Laju. 2 kali kerja kita nak masuk. Okay, cepat-cepat dah. Masuk dalam balik dia. Masuk. Cuci bersih lah. Masuk dalam balik. Habis. Ni pepahat besar. Okey. Tak ada dah. Tak ada dah rezeki. Hasilnya geng. Aduh, padu-padu. Syukur dah ada spesies yang banyak-banyak spesies. Ni panjang, pendek. Yang ni pun ada. Ada beberapa batang tadi. Kita cuci dia. Letak kat dalam pasir tak boleh. Laju dia masuk geng. Okey lah geng. Itu sajalah aktiviti kita petang ni, mencari pahat di waktu air pasang besar. Yang 3.3 meter geng. Tadi surut kau jauh geng. Beting banyak keluar. Pepahat pun ada banyak lagi. Sampai air garam kita bawa pun habis sebotol geng. Ternyata kita sampai di sini sajalah. Okey geng, kita jumpa episod seterusnya geng. Balik. Jom balik, berkemas-kemas balik. Tong ni kita bawa balik lagi. Okey, rezeki. Jom balik.